Guys, ini body gomek aku beli dengan kawan aku tadi. Gomek 2010. Tu aku nak restore semula lah. Ya, lepas tu yang ni aku nak cabut. Apa yang tak perlu aku cabut Okay, skip. Aku dah siap cabut sembarang. Ni rem ni yang saja je bubuh dengan tongkat dengan tempat duduk. Saja test. Okay, ni aku dah cabut aku nak try letak aku punya fork tengah. Okay lah, skip dulu. Okay lah. Yang ni basic lama aku kan. Korang tahu lah kan. Ni aku nak ambil fork ni. Bubuh kat gomek tu. Okay lah. Aku skip dulu lah. Okay lah. Aku dah buka fork ni. Lepas tu aku nak letak dekat body gomek tu. Okay lah. Macam biasa skip. Okay guys. Aku rasa aku punya ni tak boleh muat. Tak muat. Sebab ni terlampau sikit. Jadi dia kena potong. Okey lah. Kena potong dulu. Potong bawah. Lepas tu kita orang boleh pasang. Okey, macam biasa sikit lah. Okey lah. Aku dah potong. Nak try masuk fork. Harap-harap boleh lah. Atas aku tak batang. Sebab sayang. Gomek ni susah cari. Okay lah. Potong dulu. Apa-apa. Skip. Ya. Alhamdulillah dah boleh. Kita dah boleh masukkan. Rapat. Lepas tu nak try masukkan tayar pula. Tengok masukkan tayar pula. Walaupun rantai tak ada lagi. Rantai ngasih tak ada. Nanti aku try. Okay lah. Macam biasa. Skip. Ya, hasil pasang semua tadi. Tinggal seat. Batang seat aku tengah tu. Spray kali hitam. Tengah tunggu kering lah. Okay. Macam biasa. Skip. Ini hasil pasang. Ni semua dah pasang. Ni sebab ni kering aku tak pakai kering jeti. Ni tinggal kering. Tinggal rantai. Terus boleh pasang. Okay. Thank you sebab semua dah tengok. Tolong boleh tak kalau boleh follow, kalau boleh like ke, komen, share. Tak apa. Thank you dah komen. Thank you sebab dah like, komen apa semua. Sebab dah tengok. Okay lah. Nanti kalau ada apa-apa nanti aku buat lagi Okay, apa-apa. Razia.